Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jadi bagi memohon keberkatan kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Pertama syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat kita bertemulah pada pagi ini. Dan untuk minggu lepas, terima kasihlah kepada Ustaz Hakim kerana dapat meneruskan juga kelas kita supaya momentum kita tak putuslah kan. Dan saya minta maaf banyak-banyak lah sebab ada hal yang tak dapat nak dielakkan lah kan. Baik, insyaAllah. Jadi semua sihat Kaifahalukum? Alhamdulillah, kullukum bil khair Nasallallahu SWT an takunu fi sihhati wal afiyati dauman insya-Allah. Baik. Jadi macam mana dengan pelajaran yang lepas-lepas? Okey. Insya-Allah insya-Allah. Yang penting kita faham konsep je. Faham konsep dengan bahasa Arab ni insya-Allah kita boleh Baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ni, cuba tengok nota yang tajuk hari ini, nakirah dan ma'rifah kan? Okey, nakirah dan ma'rifah. Okey. Baik, untuk nakirah dan ma'rifah ni kita akan mulakan kelas kita selepas berdiri dengan ta'wid. Kita ta'wid ni kita sebut dulu beberapa perkataan. Ini untuk apa? Melancarkan kita punya inilah pertuturan kita, dan juga dia akan ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang selepas ni yang akan kita belajar Baik. So untuk meringkaskan masa sebab kita pun ada kelas mengaji lepas benda ni. Okey. Kita mulakan dengan dhamir. Okey, dhamir tu ada 14 kan? Ada 14. Tuan-tuan dah belajar kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian ana, nahnu. Baik. Untuk kibat kita ni, kita hanya fokus kepada 6 saja. 6 saja. Iaitulah, okey, sama-sama kita. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Okey, maratan tsaniyah. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Okey, maratan ukhra. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Okey. Kemudian kita akan tambah lagi selepas benda ni. Huwa, hu. Huwa, hu. Hum, hum. Anta, ka. Antum, kum. Ana, ya. Nahnu, na. Okey, boleh? Boleh insya-Allah Huwa, hu. Hum, hum. Anta, ka. Antum, kum. Ana, ya. Nahnu, na. Kan? Boleh? Boleh ingat tak? Boleh insya-Allah. Huwa, hu. Hum, hum. Anta, ka. Antum, kum. Ana, ya. Nahnu, na. So jadi berapa? Jadi 12. Jadi yang huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu itu dhamir munfasil. Hu, hum, ka, kum, ya, na itu dhamir muttasil. Okey, tak apa, itu tak apa. Yang kita nak, kita mumarasah, sebut. Kan, kalimah dalam bahasa Arab itu. Okey, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita masuk kenaan dengan topik yang ke-6. Sanatanawal al-mawdu' al-jadid di darsin al-lughah al-arabiyyah tahta unwan nakirah dan ma'rifah. An-nakirah wan
wal ma'rifah. Biasa dah biasa dengar kan, nakirah dan ma'rifah kan, dah belajar dah sebelum ni. Kan? Cik siapa nama? Lupa. Maaf. Cik Nizam. Cik Nizam dah pernah belajar sebelum ni? Belum lagi Okey, baik, insya-Allah. Kita pergi slow-slow, kita pergi sama-sama Okey. Baik. Jadi kita tengok nakirah dan ma'rifah. Lewat sikit. Tak apa. Basah ke? Hujan? Bukan hujan. Mungkin tak tahulah tempias ke apa. Kan kat highway kan dia. Okey. Tak apa. Kita tengok Baik. So untuk hari ini kita nak tengok memahami maksud dan konsep asas nakirah dan ma'rifah dalam bahasa Arab. Okey, kemudian mengenal pasti perbezaan antara kalimah nakirah dan ma'rifah. Kemudian kita mengetahui jenis-jenis ma'rifah seperti isim alam, isim dhamir, isim zahir yang dimasukkan dengan alif lam, al. Okey, baik. So untuk nota ni kita tak bacalah satu persatu dan kita taklah baca semua. Kita hanya fokuskan kepada perkara-perkara yang penting-penting sahaja. Yang selain daripada itu adalah sebagai maklumat dan makluman kepada kita sahaja. Baik. Jadi hari ini kita masuk nakirah dan ma'rifah, dan nakirah dan ma'rifah ini adalah merupakan di antara 4 ciri utama, okey, 4 ciri utama kalimah dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui dan perlu kita kuasai. Empat saja. Kan? Dalam tu ada dalam bahasa kawaid itu banyaklah tajuk-tajuk tu kan. Tapi kita nak fokus hanya kepada 4 sahaja. Okey? 4 sahaja. Sebelum tu saya terangkan sikit bagaimana dapat 4 tu. Kita ada ni tak? Marker. Okey, ada Okey. Baik. So 4 itu kita dapat daripada dhamir. Kita dapat daripada dhamir. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Okey. Kemudian anta, antuma. Okey, antum. Boleh baca tak tulisan saya ni? Boleh tulisan dia. Anti, antuma, antunna. Ni anak-anak kita dekat sekolah selalu kan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Macam-macam lagu kan, macam-macam fashion. Ana, nahnu. Okey, baik. Sekarang sebenarnya dhamir ni dia terdapat dalam dhamir ni rahsia penting dan rahsia utama bahasa Arab. Ada dalam ni. Ada dalam ni. Dan daripada dhamir ni juga kita perkenalkan teknik enang dhamir tadi. Teknik enang dhamir. Baik. Bila tuan-tuan dan puan-puan tengok dhamir ni, tuan-tuan dan puan-puan mesti terbayang 4 ciri utama. Okey, 4 ciri utama. Okey. Kalimah dalam bahasa Arab. Okey. Baik, bahagian pertama kita akan belajar berkenaan dengan al-kalimah dulu. Nanti selepas ini kita akan masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan al-jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab. So bahagian yang pertama ni ialah al-kalimah, perkataan. Okey. Baik. So apa rahsia bahasa Arab yang ada dalam dhamir ni? Cuba kita tengok. Agak-agak apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dhamir ni, apa yang boleh kita rumuskan? Perasan tak? Dan semua tu kita dah belajar dah. Tengok dhamir ni. Okey, dhamir ni dia menunjukkan al-adad. 1 2 3. Ini rahsia yang pertama. Okey, apa dia? Al-adad, maknanya mufrad dan
jamak. Ada dua. Ini musanna. Tapi untuk kita kemudian. Okey, kita fokus kepada mufrad dan jamak. Okey, ni yang pertama. Yang kedua apa? Ciri yang kedua, rahsia yang kedua. Dalam domain ni apa dia? Sah. Ijabatu sahihah. Ada apa? Ada jantina. Apa dia jantina yang ada dekat sini? Lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan. Ana dan nahnu ni boleh untuk lelaki dan boleh untuk perempuan. Jadi ini adalah rahsia bahasa Arab yang kedua yang ada dalam dhamir. Okey. Muzakkar dan muannas. Baik. Jangan risau, kita hanya fokus kepada muzakkar sahaja dulu. Yang muannas ni kemudian. Supaya kita tak keliru, kita tak bercampur-campur banyak sangat kan benda yang kita nak hafal dalam satu masa. Jadi kita fokus. Okey. Mufrad, jamak, kemudian muzakkar. Okey. Yang ketiga apa? Masa belum lagi. Masa tu fi'il. Okey. Okay, sekarang ada apa lagi? Tajuk minggu lepas. Mabni dan mu'rab. Haji Fadil ingat tak? Ingat kan? Tak apa. Dah boleh gambar tu tak apa. Itu dah cukup bagus. Baik. Huwa kita baca macam mana? Huwa. Macam saat kita cakap minggu lepas kan, ada tak baca hu? Tak ada kan? Huwa lah. Sampai bila-bila. Hiya. Kan? Anta lah. Ada hantu. Tak adalah hantu. Jadi, rahsia yang kedua, yang ada dalam dhamir ni adalah mabni dan mu'rab. Ni tak ada apa. Ini kita faham je, kita kenal. Dan sebenarnya kalimah-kalimah kita dah biasa sangat dah. Kita dah biasa sangat dah. Yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran kan. Baik. Kemudian yang keempat apa dia? Rahsia yang ada dalam domain ni. Dan itu adalah merupakan asas utama dalam bahasa Arab. Tak kira dah level mana pun kita belajar, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti, degree, master, PhD. Benda-benda ni adalah merupakan asas penting. Yang tak dapat tidak mesti kita kuasai. Okay? Yang keempat apa dia? Mawdu'na al-yawm. Sanatakallam 'anil mawdu' nakirah dan ma'rifah. Contoh huwa ni kan. Huwa ni mewakili ma'rifah. Nanti kita tengok ma'rifah. Okey. So tajuk kita hari ni nakirah dan ma'rifah. Jadi ini adalah merupakan 4 ciri utama kalimah yang dalam bahasa Arab yang ada dalam dhamir, dan semua rahsia itu ada di dalam dhamir. Okey? Boleh. Itu sebagai satu pengenalan kita lah. Jadi fokus kita untuk kibat ni 6 dhamir. Yang ni kita kemudian, okey. Untuk muannas ni kita kemudian kita nak membiasakan dulu dengan muzakkar. Bila kita dah biasa dengan muzakkar, nanti untuk muannas itu lebih mudah. Lebih mudah sebab kita dah faham asas dan konsep dia. Kemudian huma musanna ni kita ketepikan dulu. Kita ketepikan dulu. Jadi huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. 6 saja. Dan ke-6 dhamir inilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 6 dhamir tadi. Macam mana kita boleh kata 6 dhamir ni banyak digunakan di dalam Al-Quran. Ataupun kita kenali dengan teknik nang. Nang dhamir. Kenapa nang?
Sebab ganu lah nang. Kalau Kelantan dia kata ne. Ne dhamir. Ganu jadi nang. Nang dhamir Okey, insya-Allah. Boleh kalau hari ini Okey, seterusnya kita masuk berkenaan dengan nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Ciri utama yang keempat. Berkenaan dengan kalimah dalam bahasa Arab. Dia sebenarnya dalam kita belajar, apa dia aktiviti yang paling penting sekali ketika kita belajar? Mendengar, sah. Listening. Kan? So 70% aktiviti paling penting dalam kelas adalah mendengar, listening. Kan? Al-istima' itu paling penting, bukan menulis. Kalau nanti lu tulis kan? Tu tulis betul kat kepala. Kan? Cikgu tanya, apa dia? Kan? Jadi jangan takut. Jangan semua benda kita nak tulis. Kan? Tak perlu semua benda kita tulis. Yang penting kita faham dulu. Jangan risau. Tak susah pun. Kita belajar santai-santai je. Kan? So dengar dulu. Menulis tu kemudian. Saya kalau boleh masa kita belajar ni tak perlu tulis pun. Tutup buku, insya-Allah boleh kan. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok dalam murid-murid dalam kelas kan, dia menulis, tulis, kadang-kadang sampai dia terlepas. Kan? Penerangan, penjelasan dan sebagainya. Sebab bila kita menulis, fikiran kita dah tak fokus kan. Kalau kita mendengar, kita akan fokus. Mata kita fokus, fikiran kita fokus, minda kita fokus. Kan? So kita tak apa. Kan? Okey, baik. Kita terus kepada nakirah. Nakirah ni adalah merupakan kalimah umum, tidak khusus. Kan? Seperti nakirah biasanya tidak mempunyai alif lam di awal dan menerima tanwin. Teman-teman tengok contoh dekat situ. Boleh Cik Nizam? Setiap kalimah yang tidak ada tanwin, yang tak ada alif lam dan menerima tanwin, dia adalah nakirah. Maknanya dia umum lah. Contohlah kita nak cakap dia umum lah. Kadang-kadang kata kitabun, ada tanwin ni kan, dengar kan? Kitabun, maknanya mana-mana buku lah, umum, buku, kitabun. Ataupun muallimun, cikgu, mana-mana cikgu lah. Kan? Contoh, kursiyun, nakirah ke ma'rifah? Ada tanwin tu nakirah lah, umum. Kan? Contoh lagi perkataan rajulun, nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Ada tanwin. Senang je kan? Contoh kita kata ustazun, nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Masjidun, nakirah. Baitun, nakirah. Kan? Macam tu je lah. Itu nakirah. Baik. Kemudian ma'rifah pula. Ma'rifah ialah kata nama yang merujuk pada sesuatu yang spesifik ataupun tertentu. Baik. Ma'rifah ditandai ataupun dikenal dengan ada alif lam dan tidak ada tanwin. Yang tadi nakirah, tak ada alif lam. Ada alif lam, dah berubah status. Perkataan yang sama, berubah status dia daripada nakirah menjadi ma'rifah dengan ada alif lam. Tapi satu perkara yang perlu kita ingat ialah alif lam dan tanwin tidak boleh ada di dalam satu perkataan. Tak boleh ada kedua-duanya dalam satu perkataan. Tak boleh. Contoh, kita kata masjidun. Kemudian kita kata tambah alif lam, al-masjidun. Ini salah, tak boleh. Kalau tak ada alif lam boleh ada tanwin, kalau ada alif lam tak ada tanwin. Tak itu dia lah. Kan? Senang kan?
Baik. Itu ialah kalimah ma'rifah. So boleh beza tak? Boleh. Ha? Hal nastati' an nufarriq baina nakirah wal ma'rifah? Boleh tak kita beza sekarang? Secara umumnya, nakirah tu umum, ma'rifah itu spesifik. Ataupun nakirah itu kata nama yang tidak dikenal, ma'rifah itulah kata nama yang dikenal. Kan? Okey, baik. Kemudian kita tengok tiga perkara yang anda perlu tahu berkenaan dengan isim ma'rifah. Yang pertama, ma'rifah secara semula jadi. Asal-asal dia macam tu. Ma'rifah secara semula jadi. Bentuk-bentuk tertentu yang telah sedia ada wujud dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau tertentu. Dia lahir-lahir dah lelaki. Nak kata apa kan? Dia memang dah macam tu. Memang dah macam tu. Okey. Contoh. Contoh dia apa tuan-tuan puan? Isim al-ismu al-mausul. Biasa dengar tak allazi, allazina? Dalam Quran selalu baca kan? Allazi, allazina. Okey? Jangan fikir yang rumit-rumit, santai aje. Okey, allazi allazina ma'rifah. Namanya isim mausul. Itu ma'rifah secara semula jadi. Kan? Okey, yang kedua ismul isyarah. Ismul isyarah. Okey? Contohnya apa? Haza, hazihi, haula, zalika, tilka, ulaika. Itu cukup. Jadi kalau orang kata allazi itu isim apa? Isim mausul. Haza isim apa? Isim isyarah. Allazi nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Haza nakirah ke ma'rifah? Haza. Haza nakirah ke ma'rifah? Haza. Ma'rifah. Ini atas geran dia. Atas geran tu memang makrifah dah. Tak ada buat apa dah. Walaupun dia tak ada tanda tadi. Sebab tu dah dia kata yang pertama makrifah secara semula jadi. Tak perlu apa-apa perubahan. Tak perlu apa-apa perubahan dan tak perlu apa-apa penambahan. Contoh haza. Tak perlu kita kata al-haza. Tak perlu. Tak perlu. Ataupun contoh kata kita nak jadikan dia nakirah hazun ke, tak boleh. Sebab dia dah memang macam tu. Dia dah memang macam tu. Kan? Macam kita lah lahir-lahir Melayu. Kan? Lahir-lahir Jawa, nak kata apa? Jawa situlah. Lahir-lahir Mak Saleh kan, hidung mancung. Hidung mancung gitulah. Kan? Okey, yang ketiga ad-dhamair. Ad-dhamair. Kata ganti nama. Ad-dhamair itu ialah kata ganti nama. Contohnya apa, tuan-tuan? Huwa, anta, ana, hum, antum, nahnu. Itu namanya apa? Namanya dhamir. Namanya dhamir. Dhamir nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Dhamir itu ma'rifah. Kalau orang kata dhamir itu nakirah, itu kenyataan yang betul ataupun tak? Salah lah. Dhamir huwa, adakah perlu tambah alif lam untuk jadikan dia ma'rifah? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kenapa tak perlu? Asal dia macam tu. Semula jadi dia macam tu. Kan? Semula jadi macam tu. Okay? Baik. Jadi kata-kata ini secara semula jadi menunjukkan sesuatu yang spesifik tanpa perlu ditambah kepada unsur-unsur yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifah melalui penamaan. Ataupun kita panggil dalam bahasa Arab dipanggil isim alam. Nama kita kan. Saya Asman, Cik Fauzi, Cik Zaliki, Wan Faridah, Wan Ahadiah, Cik Nizam, Cik Hanajiah,
Puan Halimah, Nur Hayati, Kak Salmah, Bang Main kita, kan? Rosni kan? Jadi itu semua adalah nama-nama. Nama-nama ni masuk dalam kategori nakirah ke makrifah? Macam Hariri kan? Hariri. Kan? Orang yang paling berjasa sekali ni. Kan? Ya, betul. Kan? Semua perkongsian dia kan? Orang tengok, selagi orang tengok, selagi orang dapat manfaat. Walaupun terpaksa bangun hari Ahad lah hari ni. Kan? Hari Ahad terpaksa bangun awal kan. Tapi insya-Allah itu adalah merupakan amal soleh kita bersama lah kan. Ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kita nak sedekah duit tak banyak. Sedekah umur kita, tenaga kita je lah, usaha kita sedikit sebanyak kan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Okey. Baik, jadi semua tu nama-nama tu termasuk dalam kategori makrifah. Itu je nak cakap. Nak cakap tu je sebenarnya. Allah senang je cuma ziarah. InsyaAllah. Okey. Jadi nama-nama ni dia menjadi makrifah kerana masyarakat telah mengenal dan mengiktiraf sebagai sesuatu yang merujuk kepada individu, benda tertentu walaupun tanpa sebarang tambahan huruf atau alif lam. So kita nak faham mudah-mudah macam tu je lah. Kita tak adalah kata pakai bahasa buku sangat kan. Yang penting kita faham dan boleh membezakan. Faham, beza dan yang ketiga ialah mengaplikasikan. Itu tiga tu. Kan? Sekarang kita dah boleh faham, kita boleh membezakan, kemudian kita nak mengaplikasikan pula selepas pada ni. Kan? Masa aplikasi ni kita tengoklah macam mana. Macam kita lah kan. Ni kelas memasak. Ini kelas memasak. Kan kita cara masak nasi dagang contoh kan. Cara masak nasi dagang. Kita pun belajar nasi dagang. Lepas tu cikgu pun cakap balik rumah buat nasi dagang. Lepas tu bawa. Esok minggu depan bawa nasi dagang. Kita rasa. Jadi tak nasi dagang tu ikut resepi. Jadi ke tak jadi? Kan? Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu kita kenal. Kemudian kita akan gunakan. Kita cuba aplikasikan apa yang kita belajar ni dalam bahagian yang akan datang lah. Baik, itu yang kedua. Nama orang, nama negara. Muhammad, Khadijah, Fatimah, Makkah, Malaysia, kan? Termasuklah juga gelaran Abu Hafs ataupun Al-Faruq. Itu kunyah dan juga laqab. Okey, ingat ni je, nama je cukup. Cukup. Jadi nama tu adalah isim ma'rifah. Kemudian ma'rifah dengan peraturan bahasa. Tadi ma'rifah secara semula jadi. Ma'rifah dengan penamaan isim alam kan? Dan ma'rifah menurut peraturan bahasa. Macam mana cara nak buat ma'rifah mengikut peraturan bahasa ni? Yang tadilah, tambah alif lam je. Tambah alif lam. Dan alif lam tersebut boleh dihilangkan. Boleh ditambah dan boleh dihilangkan. Okay? Ketika kita tambah dia kepada sesuatu perkataan, maka perkataan itu menjadi ma'rifah. Ketika kita hilangkan dia, maka dia jadi nakirah. Dia jadi nakirah. Contoh, kitabun. Nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Kita nak ma'rifahkan dia macam mana? Tambah alif lam. So bunyi dia al-kitabu. Nakhudh masalan babun. Nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Kalau ma'rifah al-babu. Al-babu. Kursiyun. Nakirah. Kalau ma'rifah dia al-kursiyu. Al-maktabu. Al-maktabu. Nakirah ke ma'rifah? Al-maktabu. Al-maktabu. Ma'rifah. Al. Bunyi je al kat depan tu. Al-maktabu. Nakirah ke ma'rifah? Nakirah dia? Maktabun. Al-qalamu. Ma'rifah. Kalau nakirah dia? Qalamun. Telefon. Al-hatifu. Nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Kalau nakirah dia? Hatifun.
Mirwahatun. Nakirah ke ma'rifah? Mirwahatun. Mirwahatun. Nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Ada tanwin, tak ada alif lam. Kalau ma'rifah dia? Al-mirwah, al-mirwahiyatu. Mirwahatun, al-mirwahatu. Okey. Kemudian saburatun. Nakirah. As-saburatu. Okey. Baik. Kemudian itu menurut peraturan bahasa. Mana kita boleh tambah, kita boleh kurangkan dia. Kita boleh jadikan dia makrifah, kita boleh jadikan dia nakirah. Peraturan yang kedua, okey. Ini jangan risau. Ini sekadar pengenalan dan kita faham sahaja je. Haji Fauzi, faham dulu. Faham dulu. Tak ingat tak apa. Yang penting kita faham. Oh, itu cukup dah. Hari ni nak O je cukup. Cukup. O tu dah cukup dah. Kan? Kalau itu kan? Kalau O tu insya-Allah khair, insya-Allah khair insya-Allah. Okey. Yang kedua, kata nama yang disandarkan kepada kata nama makrifah. Dia disandarkan, dia digandingkan. Dia digandingkan. Okey. Dia asalnya adalah perkataan nakirah, tetapi dia digandingkan dengan perkataan yang makrifah. Kan? Macam bahasa Inggeris lah. Kan? Contohnya apa? Foot dengan ball. Foot kaki kan? Kan? Foot lah. Ball lah. Lalu digabungkan jadi dua. Jadi apa? Football. Kan? Football. Football tu apa? Bola sepak. Kalau foot, kaki. Foot. Kalau ball, bola. So kalau berasingan dia jadi kaki dengan bola. Ketika digandingkan, dia jadi bola sepak. Contohnya apa lagi? Kita nak bagi faham konsep dulu. Macam mana konsep digandingkan tu? Maknanya dua perkataan digandingkan. Digandingkan. Baik, untuk lebih jelas lagi, contoh perkataan Allah. Kalimah Allah. Kalimah Allah nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Kalimah Allah ma'rifah. Dia masuk dalam kategori makrifah yang mana? Makrifah secara semula jadi, makrifah disebabkan oleh isim masuk dalam kategori alam, ataupun makrifah dengan peraturan bahasa. Alam. Allah adalah merupakan isim alam. Tetapi kita tak kata isim alam, kita panggil lafzul jalalah. Takriman wa ta'ziman. Kita memuliakan, kita mengagungkan kalimah Allah. Okey? Jadi Allah itu adalah isim alam. Isim alam nakirah ke makrifah? Ma'rifah. Baik. Kemudian kita ambil kalimah baitun. Baitun. Baitun tu nakirah ke makrifah? Nakirah. Kemudian kita gabungkan di antara bait dengan Allah tu. Jadi Baitullah. Jadi Baitullah. Bila dah jadi Baitullah, jadi kalimah Baitullah tu dah jadi satu. Macam foot dengan ball. Gabung dua jadi football. Bait dengan Allah. Bait dengan Allah digabungkan. Jadi Baitullah. Jadi kalimah bait tadi dia jadi makrifah dengan disandarkan kepada isim yang makrifah. Rasulullah. Nabiyullah. Kalau kita kata perkataan kita kata rasulun. Okey, rasulun makrifah ke nakirah? Rasulun nakirah ke makrifah? Nakirah. Baik.
Rasulun, macam mana cara kita nak memakrifahkan dia? Yang pertama, tambah alif lam. Rasulun, dia jadi ar-rasulu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita sandarkan dia kepada isim yang ma'rifah. Jadi Rasulullah. Jadi Rasulullah, Rasul tu nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah dah lah. Sebab dah sandarkan kepada Allah tadi. Okey, contoh. Kita katakan. Contoh. Boleh. Nah, dia disandarkan kan. Kan. Dia macam nilah kan. Macam nilah. Saya ni, contoh katalah saya ni, contoh. Saya ni bukanlah siapa-siapa. Kan, saya ni bukanlah siapa-siapa. Orang tak kenal pun. Kan, orang tak kenal pun. Tak tahu pun. Tapi Cik Zaliki, boleh bangun? Cuba, fadhal. Kan. Okey. Saya ni bukanlah siapa-siapa kan. Orang sebut Asman. Siapa Asman kan? Tapi kalau saya kata saya kawan Cik Zaliki. Wah. Kan? Saya kawan Cik Zaliki. Jadi orang kata, oh Cik Zaliki. Jadi kenal lah, saya kawan Cik Zaliki. Jadi saya pun tumpang dia lah. Tumpang Cik Zaliki lah. Jadi, boleh. Jadi macam terkenal juga lah. Kan? So, saya siapa? Saya kawan MB. Kan? Padahal saya ni bukan siapa-siapa lah. Kan? Contoh Cik Fauzi kan. Cik Fauzi kawan siapa? Cik Fauzi kawan Cik kawan Cik Mazaliki lah, terkenal lah kan. Saya kawan Cik Mail. Kan. Betul Cik Abang Mail abang kawasan kat sini ke? Kan. Abang long kawasan je. Kalau sebut je saya ni anak buah siapa? Abang Mail. Orang kenal lah. Macam tu lah lebih kurangnya kan. Jadi asalnya dia adalah contohlah. Dia nakirah. Tak ada siapa-siapa pun kenal dia. Siapalah kita ni. Hidung tak pancung, pipi tersorong-sorong. Contohlah kan. Asalnya ialah perkataan. Kita bagi konsep dulu. Jangan risau, kita bagi konsep dulu kan. Bila dah faham tu, bila kita bagi contoh lagilah jelas. Asalnya ialah baitun. So baitun ni nakirah ke makrifah? Nakirah. Jelas nakirah. Apa tanda nakirah dia? Ada tanwin. Okey, ingat tanwin dan alif lam tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk serumah. Gaduh dia nanti. So kena duduk rumah asing-asing, tak boleh duduk sekali. Lagi pun tak jelas. Kan? Ni laki ke perempuan? Lelaki biar lelaki, perempuan biar perempuan. Kan? Jadi kalau ada tanda ni, nakirah ke makrifah? Kita pula pening kan? Jadi baitun adalah nakirah. So macam mana cara kita nak memakrifahkan dia? Al-baitu. Itu yang pertama. Ini menurut peraturan bahasa. So kita ada dua pilihan. Yang kedua, asalnya perkataan baitun ni nakirah, kita gandingkan dia dengan perkataan ma'rifah. Jadi letaklah Allah. So bila macam ni tak boleh ada tanwin juga. Baitullahi. Okey, faham? Jadi kalau katanya Baitullah ni nakirah ke makrifah? Makrifah. Kenapa makrifah? Macam mana boleh jadi makrifah tu? Gandhi. Together. Kan? So together macam tu, jadilah dia makrifah. So faham tak? Gunakan perkataan-perkataan yang biasa sajalah. Contoh kita kata Rasulun. Nakirah ke makrifah? Nakirah. Cik Fauzi, cepat. Tak sabar.
Perlu tulis tak? Perlu tulis tak? Tak perlu tulis. Hebatlah tu. Rasulun. So macam mana cara nak makrifahkan dia? Tambah. Jadi ar-rasulu. Okey, cara yang kedua, ganding dengan dia. Saya kawan Cik Zaliki. Orang tak kenal pun kan. Jadi Rasulullah. Jadilah dia makrifah. Senang je. Tu je lah. Dah boleh balik. Jadi Ustaz, dia punya istilah tu sandar ya? Sandar. Ganding. Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Mana kita gandingkan dia. So kita gandingkan dia kan. Baik. Jadi kemudian banyaklah kita boleh sandingkan, tapi kita ambil contoh-contoh yang biasa je lah. Okey, dekat sini kita gandingkan dia dengan kalimah Allah. Kan? Cuba kita gandingkan pula dengan nama orang lain, contoh Muhammad. Kita kata apa? Maaf ni tulisan ni memang daripada asal, tak boleh nak ejah dah tulisan ni. Okey, baitun. Okey. Saya suka guna kalimah-kalimah atau contoh-contoh yang sama sebab kita nak faham konsep tu dulu. So bila kita dah faham konsep, nanti bila kita buat latihan, bolehlah kita gunakan perkataan-perkataan yang lain kan. Dan perkataan-perkataan yang biasa kita guna dalam Al-Quran. Doa-doa dan sebagainya, sebab itu adalah merupakan perkataan yang lebih dekat dengan kita sebenarnya. Selalu kita jumpa Okey, bait. Macam mana nak kata bait Muhammad? Rumah Muhammad. Baitu Muhammad. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Ni baitu Muhammadin ni nakirah ke makrifah? Makrifah. Makrifah macam mana? Digandingkan dengan isim makrifah ni. Allah, Muhammad. Okay, contoh. Rajulun. Nakirah ke makrifah? Nakirah. Kalau makrifah? Ar-rajulu. Baik. Kalau kita kata Baitur rajuli. Kalimah apa? Nakirah ke makrifah? Makrifah. Kenapa makrifah? Digandingkan dengan isim makrifah. Mana isim makrifah? Bait ar-rajuli. Jadi ini dah jadi satu kalimah. Jadi baitur rajuli, baitun, boleh Cik Nizam? Baitun nakirah. Kalau kita makrifahkan ni tambah alif lam. Jadi al-baitu. Itu yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, sandarkan dia, gandingkan dia dengan isim makrifah. Jadi baitur rajuli. Baitur rajuli. Dekat sini alif lam ni lah. Okey, yang ada alif lam ni So jadilah dia makrifah. Baris bawah kan dia jadi mudhafun ilaih. Itu kemudianlah. Tapi kita nak faham dua tu digabungkan. So dia jadi makrifah. Okey, boleh tengok juga kepada penggunaan makna dia. Makna macam mana? Apa yang disandarkan kepada makrifah dia makrifah, apa disandarkan kepada nakirah dia nakirah. Okey, macam mana? Itu tak ada lam. Alif lam Muhammad tu. Baitu Muhammad tak ada alif lam. Contohlah. Jadi Muhammad tu makrifah ke nakirah? Muhammad tu makrifah. Makrifah. Dia makrifah macam mana tu? Dalam kategori mana? Sebab dia kategori dia yang alam tu. Isim alam. Hebatlah. Saya tulis. Tak payah tulis. Tak payah tulis dah. Kan? Tapi lepas ni kena tulis lah. Masa ni jangan tulis. Lepas ni tulis lah. Lepas ni cuba recall balik. Apa yang kita ingat tu tulis je. Tulis. Dengan macam tu, dia akan jadi kita cepat ingat lah. Dan tahan lama.
Bukan nak cepat ingat je, ada cepat ingat, cepat lupa. Kan? Kita nak ingat dan benda tu kekal, bertahan. Dia suka menulis kan? Dia tulis. Betul. Dia record. Kan? Betul. Dia tengok batas makna kita nak kata macam mana. Kita nak kata macam mana. Tapi secara umumnya penggunaan dia kita guna alif lam lah dulu. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan tajuk nakirah dan makrifah kita ni. Okay, untuk nakirah kita kenal dulu nakirah tu tanwin. Okay, untuk makrifah ni kita kenal dulu disandarkan kepada makrifah. So kenal tu dulu. Boleh? Cik Nizam, boleh tak Cik Nizam? Boleh sikit-sikit. Ni Puan Ahadiah, nampak tak? Ma fi mushkilah. Qalilan fasara jabalan. Sedikit lama-lama jadi bukit. Kan? So kita fokus dulu kepada nota yang ada ni, kan? Kemudian yang kaitan yang kat luar-luar tu kalau ada kaitan kita sentuh sikit-sikit lah. Jadi kita nak supaya kita tak terkeliru dan kita tercampur-campur lah. Kan? Jadi kita fokus dulu kepada yang ni. Boleh Baik, jadi kenapa sangat penting? Kenapa sangat penting? Ini saya dah tulis. Sangat penting sebab nanti kita nak masuk bab yang kedua. Kita nak guna keempat-empat ni. Dengan keempat-empat ciri ni sahaja, insya-Allah kita dah boleh bina ayat. Tu point dia. Kan? Kalau sebelum ni mungkin kita belajar banyak tajuk kan. Tajuk banyak-banyak kita belajar kan. Kemudian mungkin kita lupa dan sebagainya. Yang menyebabkan kita tak dapat nak, orang kata apa, kita belajar. Kita nak buat ayat lah kan. Kita nak bercakap, kan. Kita nak guna apa yang kita belajar tu. Jadi dengan kita menguasai keempat-empat ciri ni, insya-Allah kita dah boleh mula untuk apply, untuk menulis dan juga untuk bercakap. Insya-Allah. Okey. Baik, kenapa penting? Nakirah dan makrifah ni walaupun tajuk dia nampak macam mudah, tapi dia sangat penting sebab dia adalah asas dalam membina ayat bahasa Arab. Yang ini saya just nak beritahu saja. Kita tak fokus sangatlah untuk ni. Yang penting tadi nakirah dan makrifah tadi. Cuma nak beritahu, baik, dalam pembinaan jumlah ismiyah secara umumnya unsur mubtada' mesti terdiri daripada isim makrifah. Nanti kalau kita dah belajar nanti dia ada mubtada' dan khabar. Mubtada' tu nak buat ayat, dia kena isim makrifah. Secara mudahnya macam itulah. Okey. Boleh Okey. Yang paling penting lagi adalah, yang paling penting sekali, pastikan anda menghafal dan mengingat ke-6 jenis isim makrifah yang telah dipelajari. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Dekat sini formula untuk bina ayat. Sebab tu saya bagi ni. Ini kita nak guna untuk bahagian yang kedua nanti. Bagaimana cara untuk membina ayat dalam bahasa Arab. Jadi keempat-empat ciri ni kita dah boleh bina ayat pun dalam bahasa Arab. Itu tujuan dia sebenarnya. Okey? Baik. Kemudian sebelum kita buat latihan, sebelum ni, saya pun dah pernah sentuh sebelum ni, bagaimana cara untuk kita melihat sisi-sisi setiap kalimah dalam bahasa Arab itu. Tengok Oh, masa ada 10 minit je lagi. Cepat betul lah. 15. Okey. Jadi tadi kita kata kenal, beza dan apply. Kenal, beza dan apply. So kita dah belajar keempat-empat ciri tu. Okey, bermula dengan Mula-mula tadi kita dulu start kelas mula-mula dulu. Dah belajar berkenaan dengan muzakkar dan muannas.
Kemudian mufrad dan jamak. Yang ketiga mabni dan mu'rab. Yang keempat nakirah dan ma'rifah. Sudah belajar? Dah kenal? Kenal. Okey, alhamdulillah. Dah boleh beza belum? Dah boleh beza belum? Dah boleh beza belum? Kena bezakan di antara keempat-empat ni. Okey, sekarang kita nak apply. So, nak apply keempat-empat tu, okey. Macam mana? Contoh perkataan, contoh. Ni contoh kita dah bagi sebelum-sebelum ni. Kitabun. Kitabun. Jadi setiap kali kita melihat kalimah dalam bahasa Arab, maka kita kena hadirkan. Kita kena hadirkan dalam fikiran kita keempat-empat ciri ini serentak. Sebab itulah salah satu kalimah bahasa Arab ni kita belajar, kita boleh mengelakkan daripada penyakit Alzheimer. Pelupa. Betul? Dia boleh mengelakkan itu. Di antaranya. Baik, bila tengok kitabun, dalam fikiran kita mestilah hadir hudurul zihni. Kalau dalam solat hudurul qalb lah kan. Kenapa kita kena melafazkan lafaz niat tu? Hudurul qalb, tasbitul qalb, kan? Ad-daf'u 'anil waswas, semua sekali itulah. At-tashrifu 'alal lisan. Baik. Okey, bila nampak kitab, muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Ni nak apply, nak masak ni. Kayu manis dah kenal, bunga lawang dah kenal, buah pelaga dah kenal, halia dah kenal, kunyit dah kenal, lengkuas dah kenal. Nak masaklah pula. Garam. Kalau garam dengan gula tertukar lagi tak tahulah. Kalau garam dengan gula tertukar lagi nak masak macam mana? Ni kita nak masak ni. Masing-masing kena masak. Okey, muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad ke jamak? Mufrad. Mabni ke mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Nakirah ke ma'rifah? Dia kena kuat sikit. Kalau betul-betul confident, dia kalau kuatkan suara pun dia confirm. Kalau macam nak ubah tu. Kan. Baik, yang ni nakirah ke ma'rifah? Nakirah. So macam tu. Macam tu. So inilah sebenarnya tujuan kita belajar. Tak kira level degree ke, master ke, PhD ke, benda-benda macam ni merupakan asas yang sangat-sangat penting yang perlu kita kuasai. Kita dah kenal. Sekarang kita nak menguasai pula apa yang kita telah belajar dan apa yang telah kita kenal tadi. Jadi kalaulah tak boleh menguasai ini, masuklah kursus bahasa Arab beberapa kali pun. Tukarlah. Hari ni persatuan bahasa Arab, esok persatuan apa kan? Lusa persatuan, tukar pula. Tukar persatuan. Lah sudah pencin macam tu je. Kan? Jadi ni benda yang sangat-sangat penting dan perlu kita kuasai. Okey, sebab itulah saya dah sediakan latihan. Kan? Konsep dulu. Boleh Cik Nizam, insya-Allah. Kita santai-santai je. Jangan rasa macam formal ke apa ke ni. Kita tak formal pun. Tak perlulah. Kena ada konsep formal dulu. Tak perlu. Tak perlulah. Kita orang dewasa ni kita belajar secara andragogi kan. Beza dengan pedagogi. Pedagogi ni dia belajar untuk long term. Andragogi ni orang dewasa kita nak belajar nak selesaikan masalah kita. Masalah kita sekarang ni apa? Macam mana kita nak menguasai bahasa Arab dengan cara cepat dan mudah. Tu masalah kita dan kita nak selesaikan sekarang. Okey?
Okay. Boleh buat latihan hari. Nak sipel ke boleh? Nak ni, pakai ni. Pakai color boleh. Pakai warna boleh. Ni tak macam tak ada orang ambil pun ni. Ada. Dah ambil? Tak apa. Boleh guna lagi. Ni. Ambil je lah, nak warna apa. Bila lagi ni. Boleh. So sekarang ini rangkuman kepada empat ciri yang telah kita belajar sebelum ni. Tengok kalimah muslimun tu. Sekarang tentukan muzakkar ke muannas, mufrad ke jamak, mabni ke mu'rab, nakirah ke makrifah. Tentukan. Just tik contoh je. Dia kalau kita belajar tak buat latihan ni, dia macam tak boleh kita nak taktim, kita tak boleh nak kukuh kan. Kita perlu buat pengukuhan juga. So kalau belajar bahasa Arab tak ada latihan tu, kalau boleh menguasai tu memang orang tu orang hebat lah. Kan? Buat empat-empat ni. Ni muzakkar ni, mufrad ke jamak? Seorang ke ramai? Ni ramai. Ni seorang. So mufrad. Mabni ke mu'rab? Ujian kefahaman. Ujian Kefahaman. Betul. Ini saya ingat. Ini. So samalah. Tadi kan. Kalau yang ni, ni semua sama. Ya. Sekarang ni muzakkar ke muannas? Ni muzakkar, al-muslim. Muzakkar. Mufrad ke jamak? Mabni ke mu'rab? Aish. Mabni ke mu'rab? Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Mu'rab. Ni bukan. Dia lebih kepada pengukuhan kan. Dia bukan. So nampak tak beza dia? Beza sini nakirah, sini makrifah. Itu beza dia. Yang lain semua sama. So kita nak kena pasti satu-satu tu. Sebenarnya ini ada kaitan dengan latihan yang kita dah buat sebelum ni. Sebab itulah yang sebelum ni kita buat al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Marfu', mansub, majrur tu. Yang sebelum ni. So dia ada kaitan dengan sekarang ni. Saya teringat pesan Ustaz Asyafizrul tu kan. Bila kita belajar tata bahasa Arab ni, apa yang kita belajar hari ni kena bawa ke depan. Dah dapat dua tajuk kena bawa lagi. Kena campur kalau satu dah jadi dua dah jadi tiga jadi empat. Kena sentiasa bawa. Tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Okey. Yang tu dah sudah Dah sudah. Yang kedua, yang nombor satu tu senang sangat kan. Bagi susah sikit. Up lah level sikit. Tentu kan, Muslim ni muzakkar ke muannas. So yang ni tak ada pilihan lah. Ni tentukan sendiri ni. Nombor dua. Muslim muzakkar ke muannas, jantina dia. Muzakkar. Tulis je M. MZ tulis. Muzakkar. Bilangan satu. Tetap ke tak berubah? Mabni ke mu'rab? Tetap. Ada tanwin ni. Mu'rab. Tanwin mu'rab. Mu'rab. Macam itulah. Kena ataupun tidak? Maksudnya nakirah ke makrifah? kena. Nakirah. Ada tanwin kan? Okey, yang pusat sebelah itu, kalau lelaki tulis jelah L. L lelaki. Bilangan tu tulislah 1. Kalau ramai tulis 3. Macam tu je. Kalau tetap mabni, tulislah MB. Nakirah
NK. Kalau tu mu'rab. Mu'rab. Kalau nakirah tu NK. Kalau makrifah MF. Bolehlah. Boleh. Boleh ya? Jar Rosni. Saya tengok Ustaz. Tak apa. Tengok saya faham. Apa dia? Saya faham. Boleh. Tak ada masalah. Tak apa. Yang ni tik je. Dah tik je okeylah. Yang ni? Ni tik je. Ni muzakkar ke muannas? Laki ke perempuan? Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Muannas. Muzakkar. Muzakkar. Tak ada tamal butah. Tik je ni. Ada tu. Tak ada tamal butah tu muzakkar. Satu ke mufrad satu, jamak ni banyak. Jamak Ini mufrad satu. Satu. Kalau ni ada waw nun ni. Ada waw nun ni banyak. Okey. Ni mabni ke mu'rab? Mabni ni baris dia satu je. Dia tak berubah. Kalau mu'rab ni boleh baca al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. So yang ni mu'rab lah. Nakirah ke ma'rifah? Ada alif lam. Ma'rifah. Macam tu. Kan? Tak apa. Nanti tengok dalam Quran bila belajar mengaji nanti kan. Tengok, ni ma'rifah, ni nakirah. Ingat macam tu. Macam haza ni dia dipanggil mabni, dia tak berubah sampai bila-bila pun haza. Haza ni untuk lelaki satu, dan dia untuk mufrad satu. Muzakkar ni mufrad satu. Ini termasuk dalam kategori ma'rifah. Boleh Cik Nizam? Ini muzakkar dan muannas. Tapi fokus kepada muzakkar je lah dulu. Yang perempuan tu kemudian. Guna untuk muzakkar je dulu. Tapi kalau macam Adiah dah ada belajar bahasa Arab kan, sudah tahu kan. Boleh Cik Nizam? Yang mana? Yang mana? Ni. Yang belum bertanda ni. Yang mana? Okey, mabni ni dia tak berubah. Maknanya dia tak berubah, maknanya dia tak akan berlaku perubahan. Tapi dia dekat sini berlaku perubahan. Musyrikuna, musyrikina. Berubah kan? So dia mu'rab lah. Okey, yang ni mufrad ke jamak? Satu ke ramai? Seorang ke ramai? Ramai. Macam mana nak kenal ramai? Musyrik. Macam mana nak kenal ramai? Apa tanda ramai tu? Pending. Waw nun. Kalau seorang tak ada, kalau seorang tak ada waw nun lah, musyrikun. Kalau ramai musyrikun. Sama dengan muslimun. Seorang kalau ramai tambah waw nun, muslimun. Mukminun seorang. Mukminuna. Kafirun kafiruna. Mulhidun mulhiduna. Macam tu. Ini jamak taksir, jamak yang tak ikut kaedah, ikut C dia pecah. Dia boleh baca tullabun, tullabin, tullaban. Boleh. Mu'rab lah. Mana? Tu muzakkar. Talibun. Satu ke? Seorang ke ramai? Seorang. Ramai. Seorang talibun. Jamak taksir. Boleh. Yang mana? Haza.
Mabni. Haza ni untuk satu. Boleh Cik Fauzi? Boleh Tak tahu lagi jawapannya. Cikgu. Apa dia? Setakat mana boleh buat lah. Boleh. Nak bagi jawapan ni. Okey. Kita dah pukul 10. Tengok pusat 72. 72. Okey, pusat 72. Saya datang dah. 3 minit lagi. 3 minit lagi tak boleh, jangan. Okey. Tengok surat 72. Tengok sama-sama. Muslimun muzakkar ke muannas? Tulis muzakkar. Baik. Kemudian muslimun mufrad ke jamak? Mufrad. Okey. Kemudian muslimun mabni ke mu'rab? Mu'rab. Kemudian nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Okey, nakirah. Boleh? Bagus. Baik. Sekarang. Tengok 72 ni, yang bawah ni. Muzakkar, mu'rab, mufrad, ma'rifah. Okey, sekarang letak satu perkataan yang ada keempat-empat ciri ni. Faham? Cari satu perkataan yang mana perkataan itu dia muzakkar, dia mu'rab, dia mufrad, dia ma'rifah. Nak letak perkataan apa? Tak kisah. Abang Ma'in kata Ar-rijal. Kak Samlah kata Al-kitabu. Al-qalamu. Cik Fauzi nak letak perkataan apa? Perkataan yang muzakkar, mufrad, mu'rab, ma'rifah. Baik. Baik tu boleh. Bait. Tak boleh Boleh. Baik. Kena al-baitu sebab dia ma'rifah. Sini. Ada alif lam. Al-baitu. Sini lah al-baitu. Sini. Al-baitu. Akhir. Oh, Cik Fauzi boleh tulis Alhamdulillah, hebat tu. Bukan hebat. Fokus. Dia tak ada hebat. Tak. Kalau kita sebut perkataan bahasa Arab, dia boleh imla', dia boleh tulis. Itu hebat. Bukan cara-cara orang tu. Mana kita sebut al-baitu, dia boleh tulis al-baitu. Itu memang hebat. Mantap. Cakap belum lagi, insya-Allah. Lepas ni boleh. Insya-Allah. Abang Faridah? Perkataan apa? Al-baitu. Boleh? Okay, boleh? Saya dah 3. Saya dah boleh. Dah boleh tulis? Boleh Jawi lah. Boleh Jawi, boleh Arab insya-Allah. Abang Mail? Ar-rajulu, bukan ar-rijalu Ar-rijal tu jamak. Sebab sini, dekat sini dia mufrad. Okey, baik. Sekarang saya nak tempat kosong ni, saya nak letak perkataan, tulis muzakkar. Tulis muzakkar, bawah ni muzakkar. Kemudian mabni. Jamak ma'rifah. Cari satu perkataan. Muzakkar, mabni, jamak, ma'rifah. Cari satu perkataan. Macam ni? Al-ma. Al-ma tu jamak ke? Bukan.
At-tullabu. At-tullabu mabni ke? Ya. Haza jamak ke? Boleh. Apa contoh? Apa contoh dekat situ? Cikgu Zee dah jumpa belum? Perkataan yang muzakkar, mabni, jamak, ma'rifah. Yang empat ni dah blank pula. Boleh? Hum. Hum, antum, nahnu, haula. Kan? Itu mabni ke mu'rab? Mufrad ke jamak? So kita nak kat sini jamak. Okey. Baik. So ala kulli hal, boleh? Boleh. Ya ala kulli hal, melalui latihan ini kita dah boleh faham konsep tadi. Dan kita boleh menguasai, dan yang penting kita kenal, membezakan dan menguasai. Insya-Allah. Yang keempat-empat ciri nanti kita nak applykan dalam pembinaan ayat nanti. Ada empat perkara ni kita kena betul-betul kuasai. Okey, boleh Insya-Allah, insya-Allah. Yang mana? Yang tu tak apalah, cukuplah. Kan cukuplah dengan ini. Kalau boleh buat latihan yang sebelum ni. Yang sebelum ni. Buka surat 72. Baik, kalau berkelapangan boleh siapkan, boleh hantar. Boleh saya cek insya-Allah. Kan cubalah buat. Kan setakat mana yang mampu balik rumah bincang dengan anak ke, bincang dengan suami ke, jangan gaduh sudah. Bincang elok-elok. Okey. Boleh Mamal Baik, sekadar itu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita berkenaan dengan tajuk nakirah dan makrifah pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu lah dalam bahasa Arab. Dan suka untuk saya ingatkan sekali lagi, 4 ciri ini merupakan 4 ciri utama yang penting yang perlu kita kenal, kita bezakan dan kita kuasai. Insya-Allah akan datang kita masuk bahagian yang kedua, bagaimana cara untuk kita membina ayat daripada keempat-empat ciri yang telah kita belajar pada pertemuan-pertemuan kita yang lepas, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk kelas kita pada pagi ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh.